tepat jam 12 malam. Seorang budak perempuan, form 4, mengilai. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi ke dalam podcast Lepas Tamat, Apa Cerita episod 4. Ayo, hari ini kita bersama Uncle Syam. Silakan Uncle Syam. Ya. Boleh Uncle Syam ceritakan tentang latar belakang Uncle Syam? Latar belakang, nama saya Syamsuddin bin Hashim. Tahun depan umur 60. Sebab tu kena panggil uncle. Beristeri, ada 3 orang anak. Itulah 3 orang anak. Menarik. Ya. Baik, boleh saya terus masuk ke soalan? Alright. Baik, bagaimana Uncle Syam membahagikan masa komitmen dalam GPMS dan study pada zaman dahulu? Saya tak bagi masa saya kepada study. Saya lebih banyak pada GPMS. Tapi yalah, kita masa tu 50-50 lah. Nak kata 50-50. Waktu pergi kelas. Tapi bila habis kelas, saya dengan kawan-kawan selalu banyak dekat sekretariat lah. Dekat GPMS. Di Shah Alam dulu kita ada sekretariat kita ada bilik kita sendiri kan. Kita ada office kita sendiri. So selalunya selepas habis kelas lah. Saya banyak masa di GPMS. Wow, sangat hebat ya. Baik, untuk soalan kedua. Boleh apa cabaran dalam GPMS yang abang Uncle Syam lalui yang tak boleh lupa sampai sekarang? Cabaran yang maksudnya daripada segi yang positif ke yang negatifnya? Boleh je positif dulu. Cabaran waktu saya dulu dekat dalam GPMS, rasanya kalau daripada segi sudut negatifnya tak ada lah. Hanya kemungkinan kalau nak katakan sikit tu, ialah zaman kami dulu tak ada banyak entertainment. Jadi bukan macam sekarang kan, kita ada gadget dan sebagainya, dan juga orang kata pergi ialah entertainment di luar. Jadi tak banyak. Jadi kita banyak habis masa dengan GPMS lah, dengan aktiviti-aktiviti GPMS. Cabarannya pada ketika itu ialah kami zaman dahulu banyak aktiviti. Dalam satu semester tu banyak aktiviti yang kita buat. Jadi cabarannya adalah untuk mengikuti setiap aktiviti-aktiviti tersebut. Boleh abang Uncle Syam ceritakan sikit aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan pada zaman tersebut? Pada zaman kami dulu, kalau GPMS ni untuk menjadi ahli lah kan, mula-mula kita jadi ahli lah, biasalah kan. Betul. Kita menjadi ahli. Jadi untuk orang kata pergi lebih atas ataupun lebih senior lah kononnya dalam GPMS, kononnya lah kan. Jadi kita aktiviti yang banyak kita laksanakan dulu adalah untuk jati diri. Jadi first yang aktiviti yang macam join masa GPMS ialah naik Gunung Ledang. That is my first naik Gunung Ledang selama 1 minggu. Okay. Lepas tu banyak aktiviti-aktiviti lain. Balik daripada Gunung Ledang, kita buat pula kursus organisasi pentadbiran. Bagaimana untuk mengendalikan GPMS, bagaimana untuk mengendalikan organisasi. Zaman dulu dipanggil KOP lah, kursus organisasi dan pentadbiran. Tapi tak tahulah you all punya sampai sekarang masih lagi ya. Lepas tu banyaklah kursus lanjutan. Lepas tu ada kursus advance yang lanjutan, naik ke Gunung Ledang lagi. Kita ada OPKIM, operasi khidmat masyarakat. Banyak aktiviti pada ketika tu ya. Ya, sangat menarik. Boleh kita soalan seterusnya? Ya. Baik. Kenapa sebagai student kami tetap perlu join GPMS walaupun busy dengan study? Apa kelebihan yang ada dalam GPMS ni yang orang luar ramai tak tahu? Okey. Sebenarnya kalau kita melihat daripada segi sudut positif, daripada sudut orang kata kalau dalam kehidupan ni kita untuk menjadi seorang individu, baik sebagai pekerja ataupun sebagai individu yang akan berkecimpung di dunia yang sebenarnya apabila habis daripada belajar, kita mesti mempunyai, kalau dulu Abang Syam selalu banyak cakap ASK, Attitude, Skill and Knowledge. That is ada membentuk diri kita lah. Attitude, Skill and Knowledge.
Jadi kalau katakan kita berada di UiTM, kita berada di ITM pada ketika itu, kita menimba ilmu, knowledge. Knowledge. Tetapi dalam GPMS, dia banyak membantu kita daripada skill. Soft skill. Soft skill kita, leadership. Especially on the leadership part. Lepas tu, attitude. Jadi apabila kita bercampur dengan golongan yang memperjuangkan, so-called memperjuangkan pendidikan pada ketika tu, jadi kita punya attitude tu terbentuk untuk ke arah tu. Secara automatik. Secara automatik. Jadi GPMS ni sebenarnya dia bukan GPMS saja, banyak badan orang kata persatuan yang lain, tetapi disebabkan kita berbicara tentang GPMS sekarang ni, macam rasa GPMS ni banyak membantu semasa berada di ITM sendiri dan juga banyak membantu apabila keluar daripada ITM bila masuk ke dunia pekerjaan. Boleh Uncle Syam bagi contoh apa perkara yang boleh membantu Uncle Syam dekat luar selain daripada masa belajar? Okey. Selepas lah, selepas. Maksudnya selepas belajar. Uncle Syam dulu habis saja belajar dan join dengan pekerjaan dengan bank ya. Jadi bila duduk dalam bank ni, Uncle Syam account ke dulu? Ya. Okay. Account. So join dengan bank pada tahun 1990. Ya. Ya, tahun 1990. Ya, join dengan bank. Jadi bersama-sama Abang Syam tu dulu, Uncle Syam dulu, ada my batch lah, ada lagi 5-6 orang kan yang sekali dalam GPMS. Bukan sekali dalam GPMS, 5-6 orang yang sekali masuk, sama-sama masuk kerja pada gitu. Jadi bila untuk kita bersama-sama dengan kaki tangan yang lain ataupun dengan big bosses yang lain, macam rasa tak ada rasa kekok. Dah okey sebab kita dah pernah belajar dulu kan, daripada dibentuk untuk menjadi leaders, confident dan sebagainya kan. Jadi bila dah masuk dalam kerja tu, tak rasa kekok. Rasa okey, berbanding lah. Itu perasaan sendiri lah, berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Jadi dan dibuktikan juga, Alhamdulillah, selepas 3 tahun setengah, dinaikkan pangkat. Alhamdulillah. Dan dinaikkan pangkat lagi kan. Berbanding dengan kawan-kawan yang sama-sama masuk. Jadi itulah yang banyak membantulah, especially daripada segi kita berkomunikasi. Kisah misteri di Gunung Ledang. Syam sebenarnya kan dulu balik je daripada Gunung Ledang pada tahun 1987, Uncle Syam nak ni tau. Nak menulis buku kisah dia. Kisah misteri di Gunung Ledang. Uncle Syam naik Gunung Ledang sebanyak 8 kali. Banyak. Kali yang pertama adalah kursus asas, kursus bina negara dia panggil masa tu, kursus asas lah untuk masa mula-mula join GPMS. Lepas tu naik yang keduanya kursus advance. Okey, advance. Okey, masa kursus asas, kursus advance. Lepas tu kita jadi penolong pengarah khusus, lepas tu jadi pengarah khusus lah yang untuk yang seterusnya. Kali yang pertama naik iaitu pada tahun 1985. Okey, dia tak seram sangat lagi. Naik sampai dekat sana tu, masa tu seminggu tau khusus. Naik satu malam tu tengah sentri. Kan kita kena jaga, ada malam kan, jaga sentri. Tiba-tiba keluar ular putih tau. Ular warna putih. Lalu kat depan Uncle Syam. Besar lah? Adalah besar. Besar jugalah. Ular warna putih. Okey. Tak apalah. Itu kali pertama. Naik Gunung Ledang khusus yang kedua. Masa tu kita orang hanya 12 orang saja tau. 12 orang, 8 orang perempuan, 4 orang lelaki. Jadi dipisahkan dengan budak khusus asas yang lebih kurang 40 orang. Okay, dia orang ni duduk dekat kita panggil level 3, kita orang duduk dekat Paradise, atas sikit. Nama Paradise tu ialah air terjun tau. Air terjun tinggi tu, lebih kurang dalam 3 tingkat, 4 tingkat rumah kan. Air terjun, so kat bawah ni ada batu kan, batu apa semua. Ada tebing dia, kita orang bercamping dekat situ. 12 orang.
4 perempuan, 4 lelaki, 12 perempuan. Peranan yang kita orang mainkan masa tu ialah lelaki buat kerja, semua kerja-kerja perempuan kita orang buat. Dan apa kerja-kerja lelaki, perempuan buat. Jadi perempuan kena buat kemah, perempuan kena cari kayu api, apa semua. Kita orang tukang masak, ni apa semua lah. Itu dia punya tu. Jadi masuk hari yang pertama tu, maghrib. Waktu maghrib bang. Waktu maghrib, kawan uncle ni masih ada lagi, Cikgu Syadmi di Kedah sekarang. Dia azan. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dia azan, masa tu dekat Gunung Lendang kat atas tu tak ada orang lain. Kami je. Kami je. Lepas je kami azan, Cikgu Syakmi tu azan, ada orang azan lagi dekat atas. Maksudnya ada orang lain ke? Ada orang lain. Okeylah, cerita tu tak berapa menarik. Kita masuk yang paling menarik iaitu pada tahun 1987. Kami GPMS ITM Shah Alam masa ketika itu diberikan amanah untuk buat kursus jati diri kepada pelajar-pelajar bermasalah seluruh negeri Johor. Pelajar-pelajar bermasalah seluruh negeri Johor, masa tu budak tingkatan 4 dan juga budak tingkatan 5. Yang budak-budak ponteng sekolah yang tak pergi, yang bermasalah lah, yang risau rokok apa semua ni kan, seluruh negeri Johor, yang lelaki dan perempuan. Masa tu ada lebih kurang dalam 40 orang. Jadi kami daripada Shah Alam naik kereta api pergi ke Segamat. Diorang ni daripada Johor naik kereta api pergi ke Segamat. Okey. Jadi sampailah di stesen Segamat pada hari Khamis. Hari Khamis. Kita orang pun naiklah bas. Masa tu satu bas tu penuh. 40 orang tu, satu bas tu penuh. Naik bas sampai di kaki Gunung Ledang dalam pukul 2 ke pukul 1 tengah hari macam tu. 2 ke 1 tengah hari. Jadi kita pun bagi briefing apa kepada budak-budak ni apa semua gini. Panjat. Kita sampai dekat Kolam Puteri. Dinamakan tempat tu adalah Kolam Puteri. Iaitu base camp lah. Level 6. Dia panggil level 6. Base camp tu mengambil masa 3 hingga 4 jam. Rasanya 4 jam masa tu. Sebab kalau orang yang dah selalu naik tu, dia boleh buat dalam 3 jam. Sebab pelajar-pelajar dia tak ada pengalaman. Dia ni pelajar ramai lagi kan. So 4. Sampai dekat atas dalam pukul 5 petang tau. Pukul 5 petang, yang masak, yang buat kemah. Okay, buat kemah. Pasang kemah, pelepak pelupuk, siap. Kemah, siap masak dalam pukul 7. Kita makan lah. Makan, solat berjemaah apa semua, pelepak ni. Okey. Jadi dah sampai hari pertama tu disebabkan kita sampai dah agak lewat apa semua, malam tu aktiviti tak ada. Tak ada aktiviti lah hari tu. Pada hari tu. Jadi hanya kita bagikan sentri lah. Siapa yang kena bertugas. Peserta ni lah kau kena bertugas. 6 orang start pukul 12 sampai pukul 2. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 6 kan. Bertugas menjaga kawasan sekeliling tu. Kawasan sekeliling. Padahal pada waktu tu tak ada orang pun. Tak ada orang lain lah. Tapi itulah aktiviti tu. Nak dijadikan cerita. Tepat jam 12 malam. Seorang budak perempuan. Form 4. Mengilai. Mengilai, menjerit. Dia macam histeria tau. Dia macam histeria. Menjerit apa semua. Kita orang tersedar lah. Yalah, fesi-fesi apa semua dulu kita orang tidur lah kan. Dah pukul 12. Biarlah budak-budak juga. Menjerit. Kita orang pun kelang kabut pergi tengok. Budak yang tersentri tu dah kata tengok ambil seorang budak tu. Budak perempuan. Tengah macam histeria menjerit. Meracau lah. Meracau. Kita orang pun ambil budak tu, fesi perempuan juga ada masa ketika tu kan. Ambil, bawa ke dalam kemah kita orang kan. Ada kemah kita orang. So,
Kita orang tanya dia, kenapa ni? Dia pun tak cakap. Mata dia dah duduk senyap macam ni kan. Dia senyap apa ni. Lepas tu kita borak-borak. Ni budak form 4 tau yang kena tu. Budak form 4 yang bermasalah dalam pendidikan. Bahasa Inggeris nak langsung hancur berderai lah. Jadi kita orang pun baca Yasin, siapa yang pandai baca Yasin apa semua, yang Cik Mat apa semualah. Yang ni kan ada yang pandai-pandai sikit apa semua, mulalah dekat sendi-sendi kan. Sendi. Kali tu sampai tak ada apa. Sampailah picit sendi dia sampai dekat tengkuk dia. Sampai kat tengkuk dia apa orang kata menangis sakit, jangan. So kita orang kata keluar. Nama budak perempuan yang form 4 tu nama dia Suraya tau. Suraya, Angka ingat lagi. Suraya, keluar engkau daripada badan Suraya ni. Keluar engkau daripada badan Suraya ni. So kalau tak nanti Suraya ni mati Suraya ni lah kita orang cakap kan. Kalau engkau tak keluar kita orang akan kerja kan. Mati Suraya ni nanti. Dia masa tu tengah duduk macam ni lah. Baring macam ni. Kalau Suraya mati, aku cari seko-seko. Dia mata tutup tapi dia tunjuk. Tepat dia muka kita orang tau. Tu kata, okey, masa tu baru dia cakap, kau ni siapa? Aku adalah Sharifah Rashidah Said Assagaf. Siapa pula tu? Siapa pula ni? Dia kata, aku adalah Sharifah Rashidah Said Assagaf, pramugari tragedi Tanjung Kupang. Iaitu masa tu tragedi Tanjung Kupang ni kita punya Malaysian Airlines daripada mana yang daripada Jepun daripada Jepun. Sepatutnya nak landing dekat Subang, nak landing kat Subang. Nak landing kat Subang ke kat Penang? Kat Subang kalau tak silap. Tapi kena hijack dengan Red Army Japan 1977. You all ni lah, you all check nanti. Tragedi Tanjung Kupang. Ada? Jadi dia kata dia tu pramugari Malaysian Airlines tu. Yang tragedi itulah, yang meletup tu. Orang kata macam mana kau boleh masuk dalam Suraya? Mayat-mayat yang berkecai ni, dia kapal terbang tu dia meletup di udara tau. Dia meletup di udara, lepas tu dia di kawasan Tanjung Kupang tu jadi berkecai lah. Ada yang solid, ada yang kepala hilang, tangan hilang apa semua. Jadi kita punya apa orang kata SAS kita lah yang mencari apa semua tu, mayat, kumpulkan mayat tu, tak kenal dah yang mana Islam ke, yang mana ni apa semua tak kenal. Jadi dikuburkan di Kebun Teh, Johor Bahru. Nama tempat tu Kebun Teh, di perkuburan besar. Dia orang korek lubang tu besar, semua mayat dimasukkan ke situ. Jadi yang dimayatkan ke situ, jadilah satu macam tugu lah. Dekat itu adalah tragedi Tanjung Kupang. Masih ada lagi di Kebun Teh. Jadi masa tu bila dah dikuburkan tu, jadi yang Islam buatlah upacara Islamnya, lepas tu yang India buat cara India, yang Buddha buat cara Buddha, Kristian buat Kristian, selepas satu-satu. Jadi dia kata seminggu sebelum Suraya naik ke Gunung Ledang ni, semasa mengikuti kursus kita orang ni, Suraya ni dia pergi ke Kebun Teh. Dia pergi ke Kebun Teh, dia pergi melawat. Dia pergi melawat ke Kebun Teh, lepas tu dia kata Suraya senyum dekat dia. Perasaan lah kau kan. Suraya senyum kat dia. Jadi dia pun ikutlah Suraya. Dia ikut Suraya. Jadi bila Suraya naik ke Gunung Ledang, masa tu dia dalam keadaan kotor. Bila dia dalam keadaan kotor, biasanya senanglah dimasuk oleh benda-benda yang halus. Yang ni kan. Jadi kita orang pun suruh dia keluar, dia tak nak. Lepas tu kita orang bacakan Yasin. Bacakan Yasin, dia duduk, muka dia senyum je. Selalunya kalau benda dia akan meracau lah masuk kan? Ni mestilah dia tak. Dia senyum je. So habis kita baca Yasin, kita tanya dia, kenapa kau senyum bila kita bacakan Yasin apa semua? Dia kata aku dah lama tak dengar surah Yasin. Dia kata aku rasa sejuk je si Suraya ni. Kali tu masa dia tengah borak-borak dengan kita orang Suraya, menjerit seorang lagi budak.
Budak perempuan juga. Dah berjangkit dah tu kiranya. Macam berjangkit lah kot. Masa tu budak-budak tu dah duduk dalam, kita orang dah masukkan dalam kemah besar tau. Jangan ni, takut berjangkit. Jerit seorang lagi. Dah dia duduk macam ni. Dia pakai jaket army, dia tutup macam ni. Dia tutup macam ni. Dia duduk. Siapa pula engkau ni? Kita orang dah takut juga kan. Datang pula seorang lagi masuk, kita orang tanya dia. Siapa engkau? Beta adalah Raden Galuh Kanca Kirana. Yang mana pula ni? Raden Galuh Kanca Kirana. Siapa pula? Rupa-rupanya Raden Galuh Kanca Kirana ni ialah nama lain Puteri Gunung Ledang. So dia bercakap dengan kita orang, beta, tuan hamba, apa semualah. Jadi macam mana dia masuk dalam budak tu, sebab budak tu pun datang kotor juga. Okay. Kiranya tak bersih semua dia senang lah. Semua tak bersih lah masa tu. Jadi dijadikan cerita, seorang lagi budak masuk. Yang ketiga kena pula. Yang ketiga, budak juga, budak form 4 juga, perempuan. Masuk dalam diri dia siapa tahu? Tun Teja. Tun Teja. Tun Teja. Okey, kita cut dulu. Sahaja untuk podcast kita pada hari ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.